Selepas 5 tahun kejadian Faiz, kawasan itu sepatutnya dijadikan tapak projek perumahan baharu. Tapi sebelum kerja dimulakan, pegawai tanah bernama Encik Rahim diarahkan membuat pemeriksaan terakhir. Jadi dia pergi ke lokasi itu dengan bersendirian. Waktu tengah hari, iaitu panas terik. Tapi yang anehnya, bila dia sampai dekat rumah lama itu, angin sejuk menyapa dengan secara tiba-tiba dan suasana tiba-tiba menjadi redup. Burung-burung pun tidak berbunyi. Encik Rahim tidak mengendahkan keadaan itu. Dia pun mengambil gambar rumah-rumah itu untuk mengukur tanah dan catat segala maklumat. Tetapi semasa dia berjalan keliling belakang rumah itu, dia ternampak sesuatu yang pelik. Sebatang buaian lama tergantung di dahan pokok mangga. Buaian itu bergoyang perlahan, namun angin tak ada, tiba-tiba bergoyang. Dia cuba ambil gambar, tapi telefon bimbitnya tiba-tiba mati. Dia terdiam dan secara tak sengaja dia terdengar suara perempuan berbisik halus di telinganya. "Kenapa kau usik rumah ini?" Setelah mendengar bisikan itu, Rahim terkejut dan dia berpaling ke belakang. Tetapi tiada siapa di belakang dia. Bila dia pandang semula ke arah buaian, dia ternampak ada bayi kecil duduk di situ dengan berwajah pucat, mata tak berkelip, memandang tepat ke arahnya. Rahim rebah, terus dia pengsan di situ. Dia hanya sedar bila hari dah senja, dan seorang pakcik kampung yang lalu di kawasan itu yang ternampak Rahim, dan dia pun membantu Rahim dan membawanya pulang. Setelah kejadian itu, Rahim sering terjaga jam 3 pagi dan dia kerap terdengar suara tangisan bayi di luar rumahnya. Walaupun dia tinggal di taman perumahan jauh dari situ, dia akhirnya berhenti kerja dan rumah pusaka itu terus dibiarkan tanpa terusir. Tapi agaknya masih ada tapak itu. Tapi kalau sesiapa lalu di tengah malam, mereka akan nampak lampu pelita kecil menyala di beranda dan bayang-bayang seorang wanita bergaun putih sedang mengendong sesuatu di tangannya. Tunggu episod seterusnya. Sekian.